Masuk jari. Betul kak. Sekali lagi kak. Nah, yang sira ni 22. Buat dia TikTok lah. YouTube. Terima kasih bang, saya jual bang. Baik bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami berdua, Wid dan juga J, di channel WRWJ. Hari ini hari ke berapa kita puasa? Ke-9 kita berpuasa untuk tahun 2026 Masihi, 1447 Hijrah. Untuk 2 tahun lepas kita ada buat satu camping sempena bulan puasa, iaitu camping Ramadan. Korang boleh check pada description dan juga link yang kita dah sediakan. Lepas tu tahun lepas bulan puasa kita tak dapat buat apa-apa vlog yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Tahun ni asalnya kita nak buat camping. Lepas tu tak ada masa. Masa tu agak terhad dan aku dan J telah pun decide untuk kami tetap buat vlog pada bulan Ramadan ni. Jadi untuk kali ni, tahun ni, dalam video pada kali ni, kami berdua akan bawakan kepada korang 3 buah bazar yang ada di negeri kami, iaitu Melaka. Which is Melaka ada 3 daerah. Kita akan pergi ke bazar di 3 daerah. Maksudnya satu daerah, satu bazar. Jadi kami dah pun berada di pekarangan parking bazar yang pertama. So kita layan intro. nak try dorayaki. Dorayaki. Lah. Tapi dia tak pakai ringgit Malaysia, dia pakai yen Jepun.
depan ni. Sekarang ni kita tengah pusing dekat Bazar Masjid Tanah ni. Kalau aku tak salah info, bazar ni dulu dia beberapa tahun yang lepas dia berada di sebelah depan jalan raya utama. Tapi sekarang ni bazar ni dah pun dipindahkan ke bahagian dalam sikit. Dulu dalam ni ada, tapi dulu tak adalah totally semua di dalam. Sekarang ni kita ada semuanya berkumpul di bahagian dalam supaya nak mengelakkan jalan masuk dan jalan keluar. So kepada korang orang Melaka, kalau datang Melaka ke dalam bulan puasa ni, boleh try singgah-singgah di Bazar Ramadan Masjid Tanah bersebelahan dengan stesen bas Pekan Masjid Tanah. Macam-macam ada dekat sini. Tepung pelita tak tahu berapa banyak kedai, lauk pun banyak, kuih pun banyak, macam-macam, mengecun pun banyak. Mickey Mouse pun ada. Ada tofu fa berpesa ke? Oh, ada yang normal ada. Ada? Ada belum Melaka. Boleh. Belum Melaka ada. Biasa ada. Kita ada saiz kecil ada, besar. Saiz kecil ada, besar pun ada. Kecil 1.3,5, 3.10, besar 1.6,5, 3.18. Sekejap. Strawberry 7, 19. Base kita ada normal, kita ada base pandan. Yang kita ada base premium strawberry punya flavor. Malam ni buah strawberry semua. So ni normal, ni pandan. Yang ini bagi dua lah. Bagi dua, strawberry nak satu. Yang ini abang nak kuah apa? Gula Melaka? Gula Melaka. Dua-dua gula Melaka. Dua gula Melaka. Oh, flavor ni dia boleh tambah waktu kita makan tu je lah. Oh yes. Oh. So macam yang ini, dia punya pair dia macam strawberry. Okay bang Kalau nak buka ke abang tak dalam killer dah. Ada lagi sejuk, lagi best. 20 eh? 20. Tofu fa bang. Tofu fa. Okey bang. Terima kasih bang. Baik. Ya, Okay, baik. Tofu fa. Oh tu. Macam kira bang? Sini kita ada 15, 20 dengan 30. Adik soda herb plastik. Yang besar plastik lah. Tu berapa ringgit? RM5 boleh. Bazar ni bukan ke, tak tahulah sejak bila, 2-3 tahun lepas, bukan ke dia belah luar pun ada. Belah kat tepi jalan tu kan. Terus kan dah pindah semua sini. Tu lalu depan tadi ada ke bazar dekat Masjid Tanah? Okey. Terima kasih. Saya beli. Satu box 7 pieces RM6. Satu bekas. Satu bukan boleh. Yang pula telefon tadi. Terima kasih. Saya beli. Terima kasih. Roti jala satu. Okey. Okey, nampaknya untuk bazar kami yang pertama dah pun selesai. So kita akan bergerak ke bazar yang kedua dan ketiga. Terus bersama dengan kami. Tengok dekat mana kami nak pergi untuk dua bazar yang berikutnya. Okey,
kalau tadi kita dah pun bawakan korang untuk pergi ke bazar yang pertama mewakili daerah yang pertama di Melaka, iaitu daerah Alor Gajah, Bazar Ramadan Masjid Tanah. Dah hari yang berlainan, kita nak pergi ke bazar yang kedua di daerah Melaka Tengah. Kita nak bawakan ke Bazar Ramadan Semabuk. Semabuk. Jom kita layan Bazar Ramadan Semabuk. Bazar Ramadan Semabuk Perdana. Waktu operasi dia sepanjang bulan puasa 3.30 petang hingga 7.30 malam. Lokasinya di Taman Semabuk Perdana. Jadi bazar ni kalau korang dapat tengok, sebelah kiri ni adalah kawasan kedai-kedai perniagaan, office, kedai-kedai semua sebelah kiri. So, bazar ni hanya di bahagian sebelah kanan aku ni sahaja, sebaris sampailah ke hujung sana. Oh, panjang lagi bazar dia. Kalau korang dapat tengok bazar dia panjang lagi sampai ke ujung sana. Walaupun dia cuma satu barisan sebelah kanan sahaja, dia tak ambil dua side, tapi bazar dia cukup besar juga. Ni apa bang? Kajeri. Okey, saya nak try tengok popiah jantan. Nah, yang sirih ni 22. 22. Buat tidak TikTok ah. YouTube. Ni apa benda? Roti perasan bang. Roti perasan bang. Dalam dia daging. Dalam daging, luar kulit popiah, abang bang. Abang kena try dulu bang. Oh. Abang try isap bang bagi bang. Bang, terima kasih bang. Saya jual bang. Baik bang. Okay, macam yang korang nampak, sebenarnya bazar ni dah mula ramai. Memang waktu-waktu macam ni pun akan jadi tumpuan lah. Sekarang ni dah pukul 4.45 petang. Dan hari ni kebetulan adalah weekend, Sabtu hari ni.
Oh, macam-macam jeruk dia. Kek coklat. Masuk jari. Suruh jatuh Okey, masih. Baik. Banyak lauk. Ada pilihan goreng-goreng, ikan bakar pun ada. Air pun banyak. Boleh masuk. Okey, kita dah sampai di hujung semula. Yang kedua, mewakili daerah Melaka Tengah, Bazar Ramadan Semabuk Perdana dengan menu-menu yang ada dekat tangan. Mana je? Oh, dah dapat menu. So, kita akan bergerak ke bazar yang terakhir, bazar yang ketiga dan di daerah yang ketiga. Jadi, kepada korang, teruskan menonton video ni sampai ke akhirnya. Sekejap lagi kita akan sambung di bazar yang terakhir, di daerah yang terakhir, Negeri Melaka. Kau nampak tak apa yang aku tengah buat? Sekarang ni aku dengan Ji dah pun sampai di tapak Bazar Ramadan untuk yang terakhir bagi vlog kami pada kali ni. Jom, kunci kereta. So sekarang ni pastinya untuk daerah yang terakhir selepas Alor Gajah dan juga Melaka Tengah, kita sekarang berada di daerah Jasin, daerah aku dan Ji tinggal menetap. Kita memilih bazar yang of course lah dekat kawasan Jasin yang paling famous, pastinya Bazar Ramadan Jasin Bestari. So korang boleh nampak lah ke pintu gerbang dia, Pasar Ramadan Bazar Jasin Bestari 2026. Dan di mana-mana Bazar Ramadan pun, kalau korang dapat saksikan, sebenarnya kemeriahan Bazar Ramadan ni bukan hanya di kalangan orang kita yang berpuasa, orang Melayu sahaja, tapi juga diraikan oleh mereka-mereka yang berlainan bangsa, India, Cina, semua ada. Diorang pun nak beli makan juga. Kedai kiri kanan, dia agak rapat-rapat sikit macam tu. Dia berbeza dengan dekat Semabuk tadi. Kalau dekat Semabuk tadi dia satu side saja. So dekat sini dia ada beberapa lapis. So antara laluan ni ada kiri kanan kedai-kedai agak rapat. Betul kak? Sekali lagi kak? Mana lagi? Mana lagi Melaka lah. Itu trademark orang Melaka. Mana lagi? Melaka lah. Dia punya harmoni suara tu. Swingga bang, kak. Macam kenal. Muka dah masuk YouTube tak tahu.
Okey, nampaknya untuk vlog kami pada Ramadan tahun ni berakhir di sini. Tapi sebelum berakhir, kita dapatlah bagi gambaran macam mana suasana bazar Ramadan yang mungkin tak sama di tempat-tempat lain. Sedangkan antara satu bazar dengan satu bazar pun tak sama dia punya vibe, dia punya crowd, dia punya meriah, menu, juadah, harga mungkin berbeza dan crowdednya, besar dan luasnya satu-satu kawasan bazar tu mungkin memberikan suasana yang berlainan di tempat yang berbeza. Apapun, untuk baki Ramadan yang masih lagi ada, kami harapkan dapat dihabiskan dalam keadaan yang baik. Korang diberikan kekuatan, sama-sama kita menghabiskan ibadah puasa di bulan Ramadan ni, dan akhirnya nanti di hujung kita akan menyambut Aidilfitri. Terima kasih sekali lagi yang support YouTube channel kami. Yang belum subscribe, yang baru jumpa, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan juga button notifikasi bagi tidak ketinggalan pada video-video dan update kami yang akan datang. Terima kasih. Selamat berpuasa daripada tim YouTube VRWJ. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.